Dah ada EV lah kat sini. Lonji dah ada EV. Kat Proton Puncak Alam dah ada EV punya showroom. So yang mana berminat dengan EV, saya pun jual EV juga. Saya pada X model tunjuk saya. So cameraman ni intern hari ni. So kalau kau nak beli EV, boleh contact nombor Proton. Kita ada IMAX 5, IMAX 7 dengan IMAX 7 PHEV. So jadi IMAX 7 PHEV kalau korang tengok. Kau lah. Dia tak ada button start. Dia tak ada button start. Macam mana nak start? Mari datang showroom, saya tunjuk aja. Macam mana nak start kereta EV? Macam mana kereta EV bukan 7 PHEV je. Okay, IMAX 5 test drive. Test drive unit pun ada, nanti kita akan parking semua kat sini. Yang ni abaikan. Ni bukan test drive unit untuk IMAX. Nampak macam IMAX 5 tapi bukan. Okay. Peminat dengan IMAX EV Proton, order saya nombor kat bio, link kat bio. Assalamualaikum.